First leg round of 16 ACL Elite 2025-2026, JDT bertemu dengan Hiroshima. Kalau ikutkan JDT turunkan first 11 yang lebih kurang sama lah. Time diorang bertemu Hiroshima dekat peringkat Liga sebelum ni. Cuma kali ni JDT buat dua pertukaran player. Afiq Fazal dan Jonathan Silva tak ada dalam first 11. Bila Nakso Insa injured pada minit ke-23, aku ingatkan Afiq Fazal akan dimasukkan. Tapi sebaliknya, Ege Akache dimasukkan pula. So masih lagi tak ada player anak jati lah dalam first 11 JDT. Perubahan player ni sikit sebanyak mengubah gameplay JDT lah. Kalau Nakso Insa main biasanya, Nakso Insa akan hold bola dekat midfield. Tapi bila dimasukkan Ege Akache, transition attacking JDT jadi lagi pantas lah. Gameplay JDT bila bermain dekat Stadium Sultan Ibrahim lagi ofensif lah kalau nak compare dengan gameplay bila JDT main dekat Hiroshima sebelum ni. 33 kali try, 12 on target, 3 kena tiang. JDT dekat home memang tak boleh nak dinafikan, memang power. Last kali terciduk dengan Buriram United je masa round of 16 ACL Elite season lepas, lebih kurang setahun yang lepas. Dapat advantage 11 lawan 10 orang, memang bagi lebih advantage lah kepada JDT. Kalau sebelum ni situasi ni berlaku kepada pasukan Hiroshima di Hiroshima, situasi tu reverse berlaku kepada JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Kalau sebelum ni orang cakap Hiroshima turunkan second team bila bertemu dengan JDT, tapi kali ni kita boleh consider Hiroshima turunkan first 11 first team diorang. Ada 6 player je yang kekal dalam first 11 berbanding match sebelum ni, termasuklah goalkeeper nombor 1 Hiroshima. Tapi kalau dah main 10 orang memang defensif dan counter attack je lah harapan Hiroshima. Kalau main 11 orang, Hiroshima bertahan dengan formasi 5-4-1, tapi bila dah main dengan 10 orang masih lagi bertahan dengan 5 player pertahanan, tapi dekat second layer tu jadi 3 player dengan formasi 5-3-1. Itu pun Hiroshima still compact juga bertahan. Tapi dengan berkat JDT training lawan kelab-kelab dalam Liga Malaysia ni yang biasanya main parking bus, so dorang dah biasalah macam mana nak bertemu dengan opponent yang main parking bus. JDT banyak gunakan kelebihan attacking dekat flank. Dua striker Figueiredo dan Jairo, lepas tu Bergson lebih mobile, tarik player, buka space kepada player lain untuk buat try. Figueiredo memang nampak santai je bila dapat bola, tapi dia control ball baik, dribble pun menjadi, pass pun tepat, rajin buat pressing dan turun bantu tim. Cuma Figueiredo ni badi sikit lah, 2 kali kena tiang. Sekarang ni nak kena tunggu 7 bulan lagi untuk dapat main dengan kelab, sebabnya nak sambung pergantungan yang dikenakan oleh FIFA dan CAS. Bergson pula bijak cari ruang dan penyudah dia memang betul-betul klinikal. First goal ACL Elite Bergson pada musim ni. Tapi celebration buka baju tu kira yellow card yang sia-sia juga sebenarnya. Jairo dia function juga. Ada yang menjadi punca player-player defender Hiroshima pancit tercungap-cungap. Paling cemerlang highlight dalam match ni gol ketiga counter attack JDT tu Yago da Silva control ball dengan baik, pas ke Oscar Arribas yang berjaya memperdayakan player Hiroshima. Terus create situation 5 versus 2. Marcos Gilmer skor gol ketiga berturut-turut dia dalam kempen ACL Elite pada musim ni. Keeper Hiroshima kalau direct shooting ke dia memang dia tak ada masalah lah, memang makanan dia. Tapi kalau rembat ke far post, top corner, keeper Hiroshima ni struggle sikit. Ingatkan JDT akan bawa kelebihan 3 gol dekat Hiroshima nanti, tapi Nene bagi gol sagu hati pula kepada Hiroshima, own goal. So JDT ada advantage 2 gol sebelum second leg di Hiroshima. Tapi JDT masih lagi on track untuk cipta sejarah jadi satu-satunya kelab daripada Malaysia layak ke peringkat suku akhir ACL Elite. Bila dah kalah ni macam-macam lah alasan Hiroshima. Katanya diorang ni penat sebab perjalanan panjang jauh daripada Hiroshima nak sampai ke Johor. Cuaca pula panas dan kering, berbanding dekat Jepun sekarang ni nak masuk spring tapi masih sejuk dan nyaman. Lepas tu katanya player-player Hiroshima ni tak cukup tidur sebab diganggu dengan bunga api. Asal ada opponent datang je, ada je orang yang main bunga api betul-betul dekat tingkap bilik hotel player-player ni. Mungkin ini taktik rahsia fans JDT untuk welcoming player opponent yang akan bertemu JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Dekat Jepun mana boleh main bunga api suka hati macam tu. Okay, itu je. Bye-bye.